Jauh jalan. Hah? Exercise. Boleh ada sekali lagi ya? Hah? Allah. Naik dulu saya dulu. Buat. Okey. Mana udang? Ah, okey. Nanti kira balik Okay, kita dah sampai Rakit Mat Top. Tu tadi tu Mat Top. Ni kali kedua saya naik rakit ni. Oh, dia dah buang sikit dah papan hari tu ada. Rakit ni tak boleh naik ramai-ramai. Dia kena 2 orang, 3 orang ni. Rakit dia comel. Comel banget. Tu bilik air. Sini ada air direct. Tu sana rakit Kamal. Yang sana-sana dah rakit Boboy. Rakit hijau. Okey. Kita set up dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Wish. Wah, dua-dua strike. On. Alhamdulillah. Tebal pipi. Alhamdulillah. Dia makan ruat. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Sekejap, jangan paksa. Putus. Ya, bagi dia penat. Campak. Uish, siakap besar, siakap besar. Ada benda tu. Ya Allah, besar. Ikan ni, ikannya. Ya Allah, siakap. Nampak tu? Siakap. Tapi ni bukan ikan tu. Ya ke? Ya ke? Macam dia je. Bukan dia. Drag tu, drag. Baik, jap. Hati-hati, jangan sampai dia putus. Saya tak bawa kat ni lah. Sauk dekat bonet. Wah, ni sangkut apa ni? Alah, tu kan saya dah cakap benda ni. Ya Allah, siakap tu besarnya. Dia ke? Tak, masalahnya Allah, dia tarik ni. Sekejap, biar. Tak apa. Jap, bagi dia penat sekejap. Sekejap. Tak tahu ni mana ikan dia. Dah tak jauh ni. Alah, dia. Betul lah sangkut kat mulut dia. Sekejap Sekejap, bagi jap apa, biar je. Jangan sampai terlepas daripada mulut dia. Memang siakap tu, sumpah. Yelah Umi. Macam mana
Oh, dia tekan. Jap. Saya nak putuskan tali kupang ni. Jap. Jap. Buat ambil dulu tak? Tak boleh tarik pakai ni. Sebab dia dah semua ada benda tu. Jap. Saya tak bawa ni lah, sauk lah. Tak ada ke? Tak ada sauk lah pula. Sebab saya rasa dia tak jauh. Ya, memang tak jauh. Dia tersangkut tali kupang tu. Tarik pakai tangan tadi ni. Awak nak gunting apa? Nak gunting tu. Yang area tali kupang ni. Jangan salah gunting. Tak. Sekejap bagi dia penat. Sebab sangkut je macam tak ni sangat. Keluarkan daripada tali tu. Memang siakap tu. Saya dah ambil dah sebenarnya. Sauk tu kat rumah. Jap. Okay, sabar. Sangkut tali kupang ni. Ni boleh tak saya putuskan? Ha? Ni tak ada kena-mena kan? Tak ada kena. Janji jangan tali. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tali ni? Ni bukan tali Bukan. Okay. Jap. Buat idea. Awak tarik awak. Sabar. Nanti bahaya. Ha? Gigi dia tajam tak? Macam tu. Tak, awak tarik tali tu terus tarik sini. Jap. Tarik je tali tu. Sini dia kuat tu. Tarik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Umi. Kecoh siapa sekali nak buat cakap Umi. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Osh. Teka, dah agak dah. Makan slow, tunduk. Ini dia, kecapu. Kecapu singa. Besar. Tapi dia punya makan dah boleh agak. Boleh lah. Lepas. Gelama dah datang. Gelama dah datang. Gelama dah datang. Dia lah ni yang ngenyek-ngenyek dia. Bismillah. Dah lekat ni. Lama. Patutlah dia bunyi-bunyi. Tak, nak bagi syuhada ke? Nah, bye. Ber. Dua. Yes. Yang tadi lah. Lama. Dah ada. 2 jam terakhir. Alhamdulillah.
Jangan marah. Ayah. Apalah. Masuk okey. Ya. Taskol. It's a dory. Betul tu, ada bentuk. Betul lah. Tapi ya, air duri macam air Tony. Tamatlah misi kita hari ni daripada pukul 8 sampai pukul 7. Tengah tunggu Mak Tok ambil ni. Lain semua lama. Dui, ada seekor lagi dui kat ujung mana tak ambil lagi. Dengan tebal pipi seekor. Ikan pertama dia. Talang ni. Talang. Ni je.